dan pemerintah bukan semua jadi contoh yang baik dalam sepanjang sejarah. Turki Osmaniyah, walaupun ramai orang puji kerajaan Turki Osmaniyah, tapi kita tak boleh nafikan memang ramai yang baik, tapi hujung-hujung pemerintahan dia banyak yang buruk. Mereka telah dianggap menjadi penjajah kepada negara seperti Libya, Mesir. Orang Arab anggap Turki telah mengaut kekayaan negara mereka dan dibawa ke Istanbul. Tak boleh dinafikan, bukan dakwaan kosong, ada benarnya. Khalifah mewah ketika itu, pakai dia punya singgasana, dia pakai apa dia punya ni, mahkota dia tu saja berapa banyak, berapa harga, ratus juta harga dia dengan kemewahannya. Sebab itu apabila Mustafa Kamal Atatürk bangkit dan berkempen keperluan untuk memberikan kuasa kepada rakyat, keperluan mewujudkan parlimen, keperluan memerintah negara, menyebarkan keadilan, keperluan supaya negara tidak ada pihak yang mempunyai kuasa mutlak seperti khalifah. Dia mendapat sokongan daripada orang Islam pada peringkat awal. Ramai orang duk kata Kamal Atatürk sekular laknatullah, tetapi sebenarnya macam mana dia boleh dapat tempat? Sebab sokongan. Kerana ketika itu berlakunya korupsi yang teruk dalam pemerintahan kerajaan Turki Osmaniyah. Kemudian Kamal Atatürk bila dapat, mula dia buat, dia sekularkan negara. Di situ dia punya kesalahan. Tapi kempen dia yang awal mendapat sokongan. Mungkin kalau kita duduk zaman tu pun kita sokong. Ulama ramai yang sokong. Hanya Rashid Ridha mengambil, melihat antara sokong dan tidak, bimbang apa yang Kamal Atatürk nak buat. Dan kemudian apabila dunia Islam dah tak ada, dijatuhkan, apabila penjajah masuk dan khalifah tak ada, dan umat Islam berjuang nak membebaskan diri daripada penjajah, decolonization, nak menghalau penjajah, maka timbul, apakah negara yang kita nak tegak apabila dah tak ada lagi penjajah nanti? Ketika itulah timbulnya perkataan Daulah Islamiyah ataupun Islamic State.